Apa ulama ni jadi jahat? Kerana dia telah mengkhianati tugas dia. Sepatutnya dia mengajak orang kepada kebaikan. Tiba-tiba dia mengkhianati ilmu dia. Dia mengajak manusia kepada sebaliknya. Menggunakan ilmu dia, yastaru nabihi samanan qalila. Beli dunia yang harga murah, dibayar dengan akhirat dia. Dia rela bayar agama dia, beri agama dia untuk membeli dunia yang murah. Kerana ulama su' yang disebut oleh Imam Ghazali ini ialah ulama yang berpengetahuan agama tetapi perangai buruk, jahat pemikiran dia, jahat tindakan dia. Ulama su' lebih bahaya pada Dajjal. Dajjal, mari kita tahu itu Dajjal. Mata satu apa semua. Kalau ulama pakai serban, pakai apa semua. Baca kitab Sahih Bukhari juga, baca kitab tafsir Quran juga macam kita. Mazhab Syafi'i juga contohnya. Tapi dia ulama usul. Kenapa? Dia mengajak kitab yang betul tapi faham dia tak betul, hati dia kotor, dia jauh dengan Allah, besarkan dunia, maka dia bawa kita pada lain. Kadang-kadang dia bawa kita pada mengutuk guru yang lain, bawa pada mengutuk madrasah orang, bawa pada merendahkan orang. Ini di antara ulama-ulama yang jahat yang tak baik ya. Kafir ke orang itu lagi teruk. Ya. Bagi nak murid besarkan dunia. Sebagai ulama su, kata Imam Ghazali. Benda ulama su bukan busuk, kan? Dia wangi, wangi. Nah, tapi ulama su ni artinya jahat. Ulama yang jahat. Macam mana ulama jahat? Ulama yang cinta kepada dunia. Ini ulama yang jahat. Ilmu sama belaka, tetapi tujuannya mencari kesenangan dunia pada kebanyakan. Sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang alim, qadi, mufti, tok guru, maulana, ustaz yang menyembunyikan hukum dari diketahui oleh orang ramai kerana menjaga periuk nasi, kerana menjaga gaji bulanan, kerana menjual ayat Allah, kerana mempertahankan pendapatan. Inilah ulama-ulama yang tidak makan daripada gaji mereka bulan-bulan, melainkan api neraka di dalam perut mereka. Na'udzubillah. Ulama su ni termasuk kita bilang apa? Ada ilmu tak mengajar. Masuk juga dia mengajar separuh-separuh, hanya menyedapkan hati orang saja. Termasuk juga ajarnya benda yang salah, benda yang bukan-bukan, termasuk ajaran sesat ni semua tu ulama su ya. Ulama su